gambar yang hasil daripada awak lukis. Inilah, mak sini lah. Dah siap dah. Dah siap, bagus. Saya malu nak tunjuk lah. Bagus, bagus. Jadi Mak Peng, oleh kerana kamu dah siap hasil daripada lukisan kamu tu, lukis wajah Mak Sin, cuba tunjukkan kepada saya dan kepada semua hasil lukisan awak. Apa yang dapat awak menyelami Mak Sin? Setelah saya tengok dia, saya rasa saya sentuh dia. Dan setelah saya selami dan saya menghayati, tak tahu lah. Memang susah lah sebenarnya. Tapi banyaklah benda yang saya dapat belajar daripada dia, dan banyak jugalah yang idea-idea bernas yang saya dapat daripada muka dia. Jadi saya rasa yang paling dekat saya lukis pun inilah yang paling dekat. Jadi cikgu jangan gelap lah cikgu. Jadi saya rasa inilah lukisan yang paling dekat saya. Tunjuk. Ini kenapa pula awak lukis jarum? Hei! Tak ada gambar lain ke? Tak, pasal apa tahu cik? Cik tengok daripada muka dia yang kecil dan tirus ni, kan macam jarum tu. Jadi saya ambil dia, saya lukis kan jarum tu. Lagi satu tu yang titik-titik 3 tu apa tu? Ini? Ini tak hidung dia. Tak. Sebenarnya jarum. Kau tahu apa? Di sebalik ni. Daripada sebalik ni. Cuba terangkan apa yang awak bayangkan. Kesimpulan dia lah saya rasa jarum ni adalah satu lambang kemusnahan. Jarum ini juga yang merosakkan kita. Inilah jarum dia. Itu je dulu. Apa pula aku dirosakkan kau? Memang dalam sungguh dia punya maksud itu. Memang injek tu memang dalam ni. Bagus. Mak Sin. Ya, cik. Mak Sin, cuba kamu tunjukkan hasil lukisan kamu tu yang kamu selami, apa yang terdapat kepada diri Mak Peng. Cuba tunjukkan sikit pada saya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada cik kerana memberi peluang kepada saya untuk melukis. Walaupun saya tak ada pengalaman melukis, tapi mengikut imajinasi, fikiran saya tidak pernah mengalami benda ini. Dan saya melukis. Cepatlah tunjuk! Saya tak sabar ni kalau nak lukis saya. Baik, cik. Inilah gambar dia, cik. Kenapa kau lukis gambar tu korang? Ini aku nak bagi tahu.